50 boarding. Guys, hello YouTube. Sama saya Radha Mapping. Okay guys, rushing sekejap lagi Sabar Okay, sempat check in luggage. Assalamualaikum hello YouTube. Sama saya Rider Helmet Pink. Barulah boleh proper punya intro. Tadi tu berlari-lari. Okay guys, so hari ni hari perjalanan kita. Jadi sekarang pukul 6 pagi. Kita punya flight pukul 6.50 macam tu. Kita akan ke New Delhi. Pink ambil transit New Delhi. Lepas tu New Delhi ke Leh. Tapi ini yang best ni. Kita kan alang-alang kan. So Pink pergi transit 16 jam. Jadi kita akan hari ni, hari pertama kita akan jalan-jalan New Delhi dulu. Tempat pertama kita pergi, mungkin kita akan pergi ke tempat kamera sebab kita tertinggal charger kamera. Dan orang kata tempat tu adalah tempat wajib pergi untuk kamera-kamera, orang gadget-gadget. So kita orang nak tengok dekat New Delhi punya tempat macam mana. Kebiasaan nak pergi trip ataupun nak pergi mana-mana, seminggu sebelum mesti busy gila nak mati punya. So, malam tadi boleh dikatakan Pink memang tak tidur langsung. Habis meeting pukul 10, time tu lah nak pergi ambil baju, time tu lah nak pergi tukar duitnya. Lepas tu time tu lah belum packing bajunya, kelang kelibut ayam. Lepas tu kemar-kemar baju tengok, dah pukul 3. Kong sekejap, bangun-bangun dah 3.30. Mampus 3.30, memang kelang kabut. 5.50 boarding mat. 5.10, laju gila sampai tadi. 5.10, 15 sampai. Ush, gila-gila. Korang layan lah vlog kali ni. Enjoy. Day 1. इन्हीं निकास संकेतों से पहले छोड़े जा सकते हैं। आपात स्थिति में फ्लोरोसेंट की पट्टियां जलेंगी और आपको नजदीकी निकास तक पहुंचने की दिशा दिखाएगी। आपका नजदीकी आपातकालीन निकास आपके पीछे की ओर नहीं हो सकता है। अपने और अपने सभी यात्रियों की सुरक्षा की दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 अंतर्राष्ट्रीय आगमन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू न्यू दिल्ली's इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 इंटरनेशनल अराइवल्स where the outside temperature is 26 degrees Celsius. The local time is 1 minute past 10 in the morning. Please remain seated and do not open the overhead bins. Welcome to Indira Gandhi International Airport. Okay, so kita dah sampai kat airport Indira Gandhi International Airport. Sekarang kita nak pergi Lost and Found. Ada barang yang tertinggal di dalam flight tadi. The stewardess told me I could get it here. Stewardess? Decide untuk ambil hotel sementara tunggu kita punya transit pukul 4.30 pagi esok. Jadi pening nak naik train macam mana lah kita ambil taksi je. Ambil kau 5 km RM1,000 sekali dia bagi. So lepas tu baru cukup kita berjalan. Ingat tadi nak letak dekat luggage storage je. Luggage storage pun dia ambil RM600. So ala-ala macam luggage storage nak kena kelang kerabut lah pula, nak keluarkan barang apa semua. Baik kita ambil di hotel ni, letak barang-barang kat situ, boleh mandi, boleh tidur, malam karang baru kita datang balik airport. Ada hotel yang boleh makan 24 jam Eat, sleep, repeat.
Okay, so berehat sebentar. Oh, baru renovate lah. Cantik. 120 je. Kita kira satu hari punya duduk lah. And ya, tengok. Panas lit-lit you all kat luar sana tu. Ya Allah. Nak keluar pergi jalan pun rasa macam sekejap lagi lah. One eternity later. Oi, dia punya bahang dekat sini. Tak mampu nak keluar guys. Sekarang pukul 5 matahari dah tak ada. Mungkin sebab ada awan kan, lindung kan. Tapi keluar-keluar ni nampak macam sejuk ni. Tapi panas siut. Berapa entah suhu ni? Tadi tengah hari 40. Sekarang 41. Panas. Bilik kot. Bilik pula baik kan. So apa lagi? Bila tengok suhu dekat luar tu 40, rasa macam tak apalah. Aku tak payah jalan lah hari ni. Aku tidur lah sebab semalam pun dah bagai dah kerja kan. Nanti hari last pun sama juga. Kita orang punya transit lebih kurang panjang lama macam ni juga. So mungkin hari last kot pada kita jalan. Hari ni kita rehat, tenang. Lagipun ceret-beret. Tenang-tenang je lah dulu. So ni sekarang kita nak pergi kedai kamera. Nak cari kamera. Tak tahu lah tu kamera tahun 2008 ada ke tak ada kita saja tu. Kalau ada. Kalau tak ada, safe bawa. Tapi rasa sekarang ni dah jadi 10 line lah. Cepat dia nampak kan? Ni dah rasa dia dah jadi 10 line lah. आज के स्टूडेंट्स को ऐसी एजुकेशन चाहिए जो उन्हें इस बदलती दुनिया में कल की जॉब्स के लिए तैयार करेगी। Kan pergi Damansara KL dah sebutkan kabut lah ni. Tu divider. Dia boleh keluar daripada tepi divider. Tada! Ada Batang intercom tu pun dia kena soal. Lama baik kau tak payah unpack. Lepas kau letak dalam bekas tray tu, kau letak semua barang-barang. Sesak nafas guys. And fall. Dah 2 jam rasa makin pening.